Segalanya di hujung jari anda. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Dewan Perniagaan Datuk Datuk Malaysia mengucapkan terima kasih banyak di atas kerjasama yang dilaksanakan pada hari ini. Dan pastinya kalau hari ini kita menyentuh berkaitan dengan fiqah dalam sudut OKU, kami di Dewan Perniagaan Datuk Datuk akan terlibat urus secara langsung dalam segi muamalah itu sendiri. Kalau kita tengok, bukan kita sentuh berkaitan dengan semata-mata ibadah semata-mata, tetapi punca pendapatan, mata pencarian dia dan juga ruang untuk dia berniaga dan sebagainya. Kami Dewan Perniagaan mengalu-alukan kerjasama antara Majlis Belia OKU Malaysia bersama dengan Dewan Datuk-Datuk Malaysia. Dan harapan kami bukan ianya berakhir di sini. Ini merupakan langkah pertama kepada kejayaan yang gemilang kepada Dewan Perniagaan dan juga bersama dengan OKU, Majlis Belia OKU Malaysia. Terima kasih banyak di atas kerjasama yang ditawarkan kepada kami. Terima kasih banyak. Segalanya di hujung jari anda.